Assalamualaikum guys, ini dia Mazda CX-5 generasi yang ketiga. Untuk pengetahuan korang, generasi kedua dah ada dekat Malaysia sejak tahun 2017 lagi. So, hampir 10 tahun generasi ketiga ni baru nak munculkan diri dia dalam negara kita. Ini adalah sebuah SUV segmen C yang paling hangat ataupun paling hangat sekali boleh diperdebatkan daripada korang dalam negara kita. Sebab CX-5 ni kita tengok dekat mana-mana, kita pergi mana-mana, kita akan nampak kelibat dia because it is a well built SUV daripada Mazda. Ride and handling dia memang best. Slack dia selalunya dekat Mazda ni orang selalu cakap apa? Dia sempit. Bawa sedap tapi kabin kecil. Tapi untuk model kali ni dia dah ada pembaharuan yang sangat bagus dari segi saiz, baik dia punya exterior, baik pun dia punya interior. Sekarang ni saya berada di Klims Auto Show tahun 2026 di MyTech dan sebelah saya ni hanyalah preview model saja. Kita belum boleh beli lagi. Bermas belum bagi tahu lagi harga dia berapa, tapi estimation price dia ada. Semuanya saya akan cerita dalam video ni, detail luar dan dalam, dan saya akan bagi conclusion saya, apa pendapat saya terhadap kereta ni, SUV segmen C Mazda CX-5 tahun 2026. Jadi sebelum tu jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Saya Alim Asri, this is Mazda CX-5. So let's go. Strategi So we create. Conquer. So ini dia guys, Mazda CX-5. Untuk pengetahuan korang, ini akan jadi model CBU apabila dia akan masuk Malaysia nanti. Bermas cakap kemungkinan akan masuk quarter 3 pada tahun ini. Quarter 3 bermaksud daripada Julai sampai September lah, kita belum tahu lagi. Dan juga harga anggaran dia untuk kereta ni bermas kata RM170,000. Kalau kita ingat model sebelum ni, generasi kedua yang facelift punya version tahun 2024 pun, harga dia bermula daripada RM135,000 sampai RM165,000. Yang ini starting price dia agak tinggi sikit lah, bermula daripada RM170,000. Tapi reasonable sebenarnya. Setelah saya kaji selidik, saya tengok sikit apa spek yang diberikan dekat kita, saya boleh buat konklusi yang it's worth it sebenarnya. Dari segi design, kita semua tahu ini adalah sebuah kodo design. Ini adalah signature Mazda. Kita tengok macam macam tak ada beza sangat pun daripada depan, tepi dan belakang dia pun semua. Tapi sebenarnya ada beza dia dari segi saiz. Untuk generasi ketiga ni, dia 115mm lagi panjang daripada model sebelum ni. Untuk dia punya ketinggian pun ada beza, dia punya lebar pun ada beza dia. So sekarang ni orang nak cakap sempit dekat dalam dah tak boleh dah. Sebab apa? Dalam dia sekarang ni lebih luas tapi tidak korbankan driving feel yang sedap daripada Mazda ni. Okey, dekat depan ni untuk design dulu dekat depan kita perasan grill dia semua masih sama, tapi yang berbezanya adalah dekat bawah ni lah. Dia punya front bumper ni dah nampak lain sikit. Dia main kemasan gloss black, tapi bumper ni silap saya memang barulah. Grill ni sama sahaja. Alright, dekat bahagian depan kita still dapat LED DRL. Dia punya headlamps pun masih lagi projector beam, satu dengan bawah, satu atas satu bawah ni masih sama lah. Beza dia adalah dekat dia punya front bumper ni lah. So sekarang kita tengok dekat dia punya engine dia pula. Engine dia pun ada pembaharuan, tapi ada juga kekurangan yang dia buang, tak dapat macam generasi kedua tu. Alright, now dekat engine dia, untuk powertrain ni, unit display yang dia tunjuk dekat Klims ni, saya diberitahu ini adalah all-wheel drive punya variant. Tapi most likely bermas cakap once dia launch nanti, mungkin kita akan dapat variant yang lain. Itulah downside dia sikit. So untuk engine ni kemungkinan ini pun belum finalize, kita kemungkinan akan dapat 2.5 liter mild hybrid punya engine yang menghasilkan 141 horsepower dan 238 Nm off top, digandingkan dengan transmisi 6-speed automatic transmission. Kalau generasi yang sebelum ni kita ada option untuk dapat 2.5 liter turbo, 2.2 liter diesel, sekarang option tu dah tak ada dah untuk generasi ketiga ni. 2.5 liter turbo mild hybrid ni dia bergantung pada korang. Kalau korang yang memang turbo tegar, turbo fanatic, mungkin ini akan jadi downside kepada korang. Tetapi kalau korang yang tak kisah NA, naturally aspirated through all the 4 cylinders, this might be the engine for you guys. Okay, dekat bahagian tepi dia macam saya cakap, still ada signature kodo design tu. Dan macam kalau kita tengok sekali imbas kan, macam
again, wheelbase dia sekarang dah lagi panjang daripada previous model. Lagi panjang, so automatically cabin pun akan lebih selesa lah dari segi legroom tu, yang saya akan tunjuk sebentar saja lagi. Kita tengok warna ruby red ni memang kemas lah. Warna merah ni sangat cantik. Dia main dengan combination gloss black ni dekat dia punya side mirror, dekat dia punya pillars, roof rails, memang lawa. Dan kalau korang tanya saya, kalau saya nak belilah kan one day, insyaAllah, tak tahu, this might be the colour that I would go for. Sebab dia nampak kemas, kemas dan pop out macam tu. Nah, jom kita tengok dekat dia punya rim dia. Size rim dia ni sama je macam previous model. Sekarang ni dia tunjuk 19 inci kan. Kita pun tak tahu lagi variant apa kita akan dapat, tapi previous model sebelum ni pun dia start daripada 17 sampailah ke 19. Lebih kurang sama je lah saya rasa. Dan dia main all black, gloss black punya design kan. Tayar Bridgestone 19 inci, logo Mazda kat sini. Dekat belakang ada perubahan yang obvious sikit. Alright, so jom kita tengok dekat bahagian belakang dia kejap. Now dekat bahagian belakang dia, apa yang korang nampak bezanya pada sebelum ni? Saya bagi korang 3 saat. 1, 2, 3. Obviously, this one, font. Dulu kan dia main logo, sekarang dia main tulisan Mazda. Dah macam Lexus dah. Ada pembaharuan jugalah dia buat untuk generation yang ketiga ni. Of course lah, come on. Dah dekat 9 tahun. Dah dekat 10 tahun dah kan. Power boot, jangan risau, masih ada lagi power boot. One touch of a button, dia terus buka. Dan juga, boot space di sekarang ni pun lebih besar daripada generasi kedua. Ini bersaiz 465 liter tak silap saya. Kalau previous model 435 liter. Siap datang dengan tonneau cover sekali untuk kemudahan korang kan nak letak barang atas ni. Cuma satu benda saya tak suka, this type of tonneau cover dia bend sikit lah. So macam bila letak pun macam tu. Tonneau cover yang bukan keras lah. Kalau saya lebih suka tonneau cover yang solid sikit. Tapi preference ikut masing-masing. Dekat bawah ni dia tak datangkan tayar spare, tapi kita ada Bose audio system dekat sini. Nampak tu. Boleh lah nak letak extra barang kat belah kiri kanan ni, tapi not recommended lah. Besar lah sebenarnya kan. Korang tengok dia punya opening ni daripada kiri ke kanan ni besar tau untuk Mazda. Sebab Mazda ni kan terkenal dengan ruang yang sempit. Dia bukan known for luxury spaces ke apa. Dia lebih kepada driver's car. But for this third generation, luas. Belum tengok dalam lagi. One of the main parts, exterior wise lah kan. Exterior wise, kalau korang tanya saya suka kat belakang. Walaupun dia perubahan yang sikit je minimal, macam tulisan ni kan, daripada logo sekarang tulisan, bagi saya dia nampak lebih premium, dia nampak lebih eksklusif. Dia nampak identiti Mazda tu, yang Mazda adalah sebuah brand yang up tier sikit, upper tier sikit. Dia bukan yang lower tier. Dia punya lampu pun sekarang dah ada beza sikit kan. All wheel drive, Sky ActiveG punya logo ni semua. Minor touch, tapi dia pop out kan sikit untuk nampak premium tu daripada Mazda. Dan kalau korang tengok pun dia punya bulat, kalau nak comparekan dengan brand-brand China lah atau kereta-kereta lain ni kan, dia nampak organize sikit dia punya bulat. Dia bukanlah yang overly shape ataupun terlampau muncung ke. Dia macam proportionate, perfect. Macam tu. Saya suka design belakang Mazda CX-5 third generation ni sebenarnya. Untuk ride and handling, benda yang ramai orang pentingkan lah, dan sepatutnya pun kita pentingkan. Untuk dia punya suspension dan dia punya chassis ni, Mazda dah tune sikit untuk dapatkan ride and handling yang lebih sedap untuk third generation ni. Dia punya suspension masih menggunakan McPherson strut dekat depan dan rear multi-link dekat belakang. Dan dia punya dampers pun ada ditunekan sikit untuk pemanduan yang lebih selesa untuk Mazda CX-5 generasi ketiga ni. Now, dekat bahagian dalam, kita semua tahu kalau Mazda ni, diorang yang paling susah sekali nak bagi screen infotainment yang besar-besar. Semua mesti physical button macam Mazda CX-80, CX-30 ni kan. Semuanya physical button, screen macam dia macam tu. But now, it's totally different, a new identity. Dia dah almost ambil China punya konsep lah. Kita ada screen infotainment yang besar dekat sini, dan dia ada dua option tau untuk third generation ni. Kita tak pasti lagi dapat yang mana. Ada yang bersaiz 15 inci, ada yang bersaiz 12.3 inci. Yang dekat display saya ni, saya rasa ini 15.3 inch lah. Okay, kita dapat tengok, kita ada leather seat, gear masih sama lah. Okay, gear saya appreciate lah, dia tak main yang crystal gear knob yang kecil-kecil tu. Kalau tanya saya prefer gear yang macam ni lah. Ada orang suka yang estetik sikit yang kecil je, main toggle kecil-kecil tu. Saya suka yang traditional punya ni. Dan juga dekat steering dia dah bukan logo Mazda, sama macam dekat belakang, dia main font MAZDA. Ada touch yang baru jugalah. Okay, kita tengok dekat dashboard dia. Ada soft touch padding. Okay. Sini soft touch tau guys. Sini soft touch. Tapi dekat driver ni hard plastik. Alright. Pelik sikit dekat situ. Saya tak tahu kenapa dia tak buat soft touch terus. Dekat driver punya pintu pun hard plastik.
Cameraman boleh try tak ketuk pintu tu? Hard plastik ke soft touch? Yang atas tu? Hard plastik juga. Oh, okay, dia main dua-dua lah. So dekat sini kita dapat soft touch, sini hard plastik. Okay, ni semua soft touch. Ada dampers tak dia punya door box? Okay, ada dampers, bagus. Alright. Yeah, okay, ada wireless charger. See, wireless charger pun sekarang dah dapat dekat Mazda. Okay, now untuk nak buka dia punya armrest ni agak pelik. Saya ingatkan dia macam buka one hole macam tu, one hole pull. Rupanya dia buka satu-satu. Kat kiri, buka kanan macam tu. Dan dekat dalam dia alhamdulillah ada 2 type C ports dan ruang dia dalam jugalah. Dari segi lebar memang kecil gila tapi dalam dia okey lah. Boleh juga. Now, inilah bagusnya bila dia punya wheelbase lagi panjang, korang dapat extra space dekat belakang ni. Susah tau nak dapat Mazda second row keluasan yang macam ni. Untuk kereta lain mungkin macam benda biasa, tapi untuk Mazda, this is something different and something new. Legroom dia kali ni boleh cakap luas, lutut ke seat ni. Ni sebab tadi saya kebelakangkan seat. Kalau buat betul cara biasa, dia luas je. Headroom dia now bapak tinggi, tak macam Mazda 3. Mazda 3 saya rasa macam tu. Untuk sebuah design Mazda untuk dia punya interior, dia punya second row ni sekarang sangatlah luas. Cuma lantai dia belum nak ratakan lagi. Masih lantai yang ada bukit yang tinggi, tapi tak apa, kita let it slide, orang kata we let it slide. Tapi spacious, very spacious untuk second row ni. Sangat selesa untuk diduduk. Center armrest dia ada 2 cup holders, benda yang normal. Okay, ada 2 type C ports dan seat boleh heated, tak boleh ventilated lah. Heated seats untuk dekat second row ni. Dan juga untuk aesthetic wise, untuk wise, ada panoramic sunroof. Cuma slacknya kalau korang tanya saya lebih prefer sunroof yang tak ada gap macam ni lah, tak ada divider, macam clean je front to back. Yang ni dia ada divider sikit tapi still okay. So itu dia, korang nampak tak advantage apabila wheelbase lagi panjang, kereta lagi tinggi sikit. The biggest difference yang dia buat adalah dekat apa? Interior dia. Interior dia memang lebih luas lah, especially that second row. Peminat-peminat Mazda, tak kisahlah CS5 ke, Mazda 3 ke, diorang memang automatically akan notice bila diorang masuk second row tu, diorang akan macam, ush, ini Mazda ke? Jarang Mazda nak luas-luas macam ni. Sebab dia lebih kepada driving performance, right handling yang sedap kan, driver's car. It is not a passenger's car. That is not Mazda's true identity. Tapi untuk third generation ni, bila tengok dalam, wow, something different. Now kita dah boleh comparekan juga dengan CR-V. Sebab CR-V kita terkenal dengan apa? CR-V dia bawa sedap, jimat minyak, tetapi dia tak korbankan keselesaan dekat bahagian interior ni. So itulah langkah yang Mazda cuba buat dengan CX-5 generasi ketiga ni. Dan kalau korang tanya saya, bagi saya it is a very good move, very subtle move and a very efficient move untuk tarik balik customer dia untuk tengok balik kereta-kereta Mazda. Sebab apa? Sekarang ni kereta-kereta China dia dah terlampau dominate sangat dah. Dia orang main harga dengan jajan-jajan yang dia orang dapatkan. So Mazda buat benda yang macam ni bagi saya acceptable, very good move lah. Sebelum ni dia buat dekat Mazda 3 tu kan, dia turunkan harga sikit, engine yang meh lah, tapi dia turunkan harga supaya orang tengok, Mazda 3 ni sebenarnya lawa. So saya rasa ini langkah yang dia cuba buat juga sama dekat CX-5 untuk kompetitor-kompetitor SUV dekat luar sana lah. So itu dia guys untuk Mazda CX-5 generasi ketiga setelah hampir 10 tahun akhirnya dah ada dekat sini. So korang rasa macam mana? Adakah dia berbaloi? Adakah korang ingin beli dengan harga anggaran bermula daripada 170,000? Adakah dia reasonable? Korang tinggal komen kat bawah. Dan jangan lupa juga sebelum tu bantu kita orang dengan 2 butang ni, iaitu like dan juga subscribe dalam channel Nazenko. Dan kalau boleh sharekan video ni dekat rakan-rakan family korang supaya engagement kita naik dan supaya kita orang lebih semangat untuk produce konten yang lebih menarik pada masa akan datang untuk korang. Itu saja daripada saya untuk Mazda CX-5. Saya Alim Asri. Salam strategi, fight, conquer. Assalamualaikum. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau bertindak lekas, gonna set this competition, let's fight.